apakah faktor utama yang valuer lihat dalam untuk menentukan nilai sesuatu rumah? Dia dalam valuation ni paling penting sekali lokasi lah. Location tu paling penting, apa-apa location. Kita akan tengoklah kawasan tu matang ke ataupun tak matang lagi. Matang ni maksudnya kawasan tu dah lama lah, dah ada amenity, ada sekolah ke, ada kemudahan yang kira kita fikir kita sendiri nak beli kawasan tu, kita rasa macam mudah lah. Market ke kat situ, pasar awam, stesen bas semua, benda-benda lokasi ni yang paling penting lah. Itu yang first yang kita tengok lah, lokasi lah paling penting sekali. Adakah contohlah macam setiap negeri penilaian ni berbeza, macam Penang, Kedah, ada lokasi macam contoh Kedah orang kata ke dalam ke sangat, harga value dia tak sama macam Penang based on pengalaman Fazlan? Memang beza lah. Beza banyak lah property di Penang ni, tambah lagi dalam pulau memang jauh beza sangat lah. Dalam pulau dengan seberang berbeza. Jauh beza sangat lah dalam pulau ni dengan apa seberang. Dan Kedah, orang kata dalam pulau ni tanah makin sikit, pulau pun kecil lah. So dia makin lama makin mahal. Makin mahal. Makin mahal. Okey, untuk yang